Saya berharap bahawa PMX boleh menukar nada dia. Menukar nada dia sedikit supaya tak sentiasa marah orang. Bila anda sentiasa marah orang, sedangkan ada persoalan yang legitimate berbangkit, maka penjelasan anda pun dah macam tak berapa ampuh lah. Even retorik asas dia iaitu sakau. Bercakap berjuang untuk orang Melayu, tapi sakau sana, sakau sini. Saya tak izin orang nak guna wang kerajaan ni nak sakau. Saya tak bagi. Kalau nak cuba, hang berani tengok buat. Menteri dia buat kontrak betul, dia tak sakau. Kalau dia sakau, saya tak akan buat mesyuarat. Saya pecat serta-merta. Pun sudah mula ditertawakan oleh penyokong PH sendiri, yang menganggap macam mana you boleh cakap tentang sakau sekarang ini, sedangkan ada satu gajah di depan mata yang tidak diuruskan dengan sebaiknya. Jadi mungkin bukan sekarang nak bercakap tentang sakau. Selesaikan yang ini dulu ataupun uruskan dengan lebih baik. Dan 3 bulan kembali, boleh kembali cakap tentang sakau, tentang bagaimana kita perjuang reformasi dan perjuang anti rasuah dan sebagainya. But now is not the time. Tapi seolah-olah tak nampak. Kenapa mereka tak nampak benda ni? Yang membawa saya pada persoalan paling asas KJ, adakah PMX dikelilingi oleh mereka yang sentiasa mengatakan you are the best dan there's no problem and you can be aggressive, sedangkan ground saya rasa sedang dalam hal ini terutamanya banyak persoalan legitimate yang dibangkit. Cara dalam hal ini dia beginilah, Maharaja dah bogel. Emperor's new clothes. Maharaja dah bogel, tetapi pengampu-pengampu di keliling Maharaja terlalu takut untuk sebut bahawa tuanku sedang bogel.